Okey, jadi kita sambung balik di sini dengan video ini saya akan tunjukkan kepada anda cara untuk pilih thumbnail video. Okey, cara yang paling senang bila anda dah upload video anda, okey, return to editing, anda boleh nampak di sini ada beberapa thumbnail. Okey, so YouTube akan bagi 3 thumbnail lah, lebih kurang 3 thumbnail macam ni. Dan anda boleh upload custom thumbnail, tapi bukan sekarang, okey, bukan sekarang sehingga anda dah verify account anda boleh upload custom thumbnail. Yang itu saya akan ajar dalam video yang lain. Okay. Jadi sekarang ni, anda nampak 3 thumbnail. Okay. Jadi anda boleh pilih thumbnail yang lagi bagus. Okay. Ini nampak macam saya tengah high kan. Macam saya tengah mabuk ke apa kan. So mungkin thumbnail ni lagi bagus. Macam ni. Daripada thumbnail ni ataupun thumbnail ni. Yang ni, okay. Saya boleh set this one as thumbnail. Save changes. Macam tu. Okay. Save changes. Okey, jadi sekarang thumbnail dah siap dan video ni sebenarnya kalau anda tengok channel anda, okey, saya akan right click kat sini, klik channel. Anda boleh nampak dalam channel anda tak ada apa-apa video lagi kan sebab dia masih lagi unlisted. Jadi anda bila dah siap, bila dah sedia nak publish, anda boleh klik macam ni, public, okey. Kemudian anda boleh share di Google Plus atau Twitter. Tapi yang ni anda kena connect lah. Bila anda klik Twitter nanti, dia akan suruh anda login ke Twitter untuk authorize. Ini anda boleh buat nanti. Okey. So, anda dah klik public. Okey. Dan dia akan terus jadi public. Tapi anda juga boleh buat. Okey. Yang ni pun boleh public juga. Public. Okey. Jadi, bila anda dah tukar jadi public, anda akan nampak sini publish. Publish. Publish this video now. Okey. Yang atas ni dia akan tukar jadi publish your video now juga. Okay, mungkin ambil masa sikit. Jadi sekarang saya check dekat channel saya. Ini video ni dah publish di my channel. Okay. Okay. Yang ni mungkin ambil masa. Tak tahu. Sometimes YouTube dia macam ni. Dia lembab sikit, slow sikit kan. So nak klik publish pun tak boleh. Tapi tak apa. Bila you dah masukkan apa you nak tukar kat sini, dia akan terus save automatic. Save apa ni draft lah, saving draft. Okay, jadi anda boleh klik balik kat sini my channel. Okay, tekan leave je, leave. Okay, sekarang channel ni anda boleh klik video manager. Di sini anda boleh nampak semua video anda. Okay, jadi kalau ada yang ni unlisted, bermaksud belum publish. Kalau ada icon macam ni dah public. Jadi anda boleh klik kat sini. Alright, anda boleh klik info and setting ataupun anda boleh select video yang anda nak publish, actions, public. Okay, you are about to update one video. Okay, understand? Submit. Okay, jadi sekarang dua-dua video pun akan jadi live dekat channel saya. Okay. Yang lagi satu mungkin akan ambil masa sikit, tapi lepas dia dah siap, YouTube buat processing apa entah kat belakang. Lepas dah siap, dia akan terus masuk dalam channel saya juga. Okey. Jadi di sini anda boleh nampak ada butang edit. Ini adalah video manager ya. Bila anda dah banyak video nanti, dekat sinilah anda boleh cari semua video anda. Jadi anda boleh klik edit untuk balik ke video tersebut untuk edit. Anda juga boleh nampak kat sini ada shortcut, anda boleh buat banyak shortcut. Okay. So jadi kalau anda nak download balik video anda, anda boleh klik download MP3 kat sini. Kemudian anda boleh download. Jadi lepas dah upload ke YouTube, bila anda download balik, size dia tak sama ya. File size dia tak sama. Sebab apa yang anda akan download adalah optimized video. Video yang YouTube dah proses, yang dah buatkan size dia kecil, buat loading dia cepat, optimize lah. Okay. Saya check balik. Okey, sekarang dah nampak dua-dua video dah ada dekat sini. Okey. Jadi bila saya klik, inilah video saya. Okey. Jadi apabila video anda dah siap, anda boleh share dekat Facebook. Anda dapat kat sini link yang saya masukkan tadi. Okey. Link ni orang boleh klik. Jadi di sinilah kalau anda nak promote apa-apa website, nak masukkan affiliate link, anda boleh klik di sini. Kalau anda masukkan dekat bawah, orang tak nampak sebenarnya sampai dia klik show more, baru dia nampak yang lain. Okay? Jadi kalau nak masukkan link apa-apa, pastikan anda masukkan dalam baris pertama first line. Sekarang nak share video, anda boleh klik share.
Kalau nak share kat Facebook, boleh share terus macam ni. Okay, share to Facebook. Dia akan buka satu butang, share. Di sini anda boleh masukkan something about the video kat sini dan share. Tapi saya lebih suka ambil link ni. Okay, ambil link ni. Kemudian saya copy dan saya akan share di Facebook ataupun di Twitter. Okay. Jadi anda nampak lagi butang-butang kat sini, info, settings, okay, semua ni butang sama je dengan dekat sini. Anda nampak kat sini kan? Semua butang dia sama. Alright, jadi kalau anda nak klik edit, anda boleh klik edit di sini dan anda boleh teruskan untuk edit video tersebut. Okay.